Rencong ini itu merupakan senjata kepahlawanan Aceh. Menurut penelitian, asal muasal rencong itu memang dibuatnya atau dibikin di Aceh. Dan harapan saya kepada generasi sekarang, generasi penerus, supaya berbanggalah kepada budaya sendiri. Api nang raw kahana liprang urang agam rincung sabina temajino wahirakan hiasan badan rincung hanjitna menjut dalat rincung bakeing ketu penir itu boleh saja.